Setiap hari, ribuan kontena keluar masuk pelabuhan negara. Di atas kertas, semuanya kelihatan teratur. Tetapi apa yang tercatat tidak semestinya sama dengan apa yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa sistem pengimbasan yang berkesan, satu kontena boleh menjadi pintu kepada ketirisan, penyeludupan dan kerugian negara. Di pelabuhan sebenarnya banyak berlakunya ketirisan, iaitu kita panggil pengisytiharan palsu, di mana pihak ejen perkapalan menyatakan bahawa kontena ini mengandungi bahan A. Contoh yang saya boleh bagi, kontena ini adalah mengandungi peti ais terpakai. Tetapi di dalam peti ais terpakai itu, dia ada barang-barang lain yang diseludup sekali. Contohnya, alkohol, rokok, dadah dan mungkin wang ringgit dan macam-macam barang-barang berharga yang perlu diisytiharkan untuk kerajaan mendapat hasil cukai. Ancaman sebenar bukan selalu yang kelihatan. Kadang-kadang ia senyap, tidak berbau dan bergerak bersama rantaian industri. Di sinilah sistem Radiation Portal Monitor menjadi barisan pertahanan pertama, mengesan pencemaran sebelum ia meninggalkan pelabuhan dan memasuki kehidupan seharian. Sekiranya berlaku pencemaran bahan radioaktif di dalam kontena tersebut, so kita tak dapat tahu apa yang akan terjadi seterusnya. Contoh, di dalam kontena itu mungkin terdapat besi terpakai, tercemar dengan bahan radioaktif, dan besi ini akan dikitar semula. So, sekiranya besi ini dikitar semula, dia akan menjadi besi baru, tetapi dia akan mengandungi unsur baru yang mengandungi pencemaran bahan radioaktif, dan bila digunakan sebagai besi baru, diguna untuk industri pembinaan contohnya, dan kita akan tinggal di dalam suasana yang tercemar dengan bahan radioaktif. Apa yang bermula sebagai cabaran semasa pandemik, kini berkembang menjadi satu keperluan strategik. Dengan kepakaran tempatan dan sokongan penyelidikan universiti, teknologi ini bukan sahaja melindungi pelabuhan tetapi masa depan negara. So, di sinilah kita tercetus idea di mana kita perlu ada satu support system 24/7 yang menggunakan local talent ataupun bakat tempatan 100% daripada bakat tempatan.